antara tahun 25 sampai tahun 2029. Mana nak dicari wang ini? Soalan pertama. Yang kedua, apa telah jadi kepada Perdana Menteri menerima semua ini bulat-bulat dan menelannya? Tak kiralah Menteri MITI pun begitu. Seterus kita harus lihat juga, Telekom Malaysia sekarang memang ada kontrak dengan Amerika. Dah 119 juta US dollar satu tahun. Selain itu pula, dikatakan bahawa batu arang pun dibeli oleh TNB setiap tahun bernilai US 43 juta. Jika saudara jadualkan dan tambah semua dalam jumlah besar, kita tidak mampu. Malaysia akan bankrupt sekiranya perjanjian ini kita terus terima pakai. Akhirnya ialah bagi kita menyatakan, soal yang timbul kini ialah, selamatkah Malaysia dengan perkara-perkara yang kita sebut tadi? Tentu tidak selamat, sebab sumber kita hanya antara 419 bilion RM setahun sebagai bajet. Yang saya sebutkan tadi melambung jauh daripada bajet yang kita boleh mampu. Persoalan timbul akhir sekali ialah kenapa diterima perkara ini dan pada 26 hari bulan ditandatangani oleh PMX bagi pihak tanah air. Ada satu provisi di sini, antara provisi 1 sampai 7, menyatakan apa-apa nadir bumi bermakna REE ataupun bumi yang menghasilkan komponen-komponen untuk mencipta senjata-senjata dan elemen atau komponen yang bersifat nuklear dan lain-lain, nak disuburkan di Malaysia. Dan sebelum mengeksport atau menjual REE ini, nadir bumi ini, kepada pihak lain, Amerika mesti dirundingi dahulu. Kita menyatakan REE tidak harus dijual, mesti tetap dalam tanah air kita. Industri itu harus kita wujudkan di sini. Tidak menjualnya kepada Amerika atau dikawal oleh Amerika. Jadi dengan hal yang sedemikian, apa harus kita buat? Sebagai rakyat, kita putuskan bersama-sama di kampung, di mukim, di daerah. Perjanjian ini lebih dahsyat daripada perjanjian Pangkur 1874 yang mengetepikan Raja Melayu pada masa itu, Raja Abdullah ke Seychelles. Ini lebih dahsyat daripada perjanjian-perjanjian lain, termasuk perjanjian Malayan Union. Sekarang kita menyatakan, sudahkah Raja-Raja Melayu menerima taklimat dari perjanjian ini? Kedua, sudahkah negeri-negeri di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak dirundingi sebab tanah berkaitan dengan REE tadi atau nadir bumi tadi adalah hak negeri? Kenapa dengan satu cara tanda tangan PMX dijual semua hak ini tanpa berunding dengan negeri, tanpa berunding dengan para sultan kita? Terasa oleh kita beraja, kita ada negeri. Oleh itu, semua kebuah duli tuanku harus buka mata dan buka telinga pada masa ini, agar negara kita tidak dijual. Berundinglah hendaknya di Majlis Raja-Raja, dipohon supaya perjanjian ini dipotong dan tidak dikuatkuasakan. Ini terkandung di bawah Seksyen 7, kita berhak dalam tempoh 60 hari memberi notifikasi menyatakan kita nak berhentikan perjanjian ini. Dan jika ini dapat dibuat, selamat Malaysia. Jika perjanjian ini diteruskan juga, maka setiap yang bernama warga Malaysia perlu turun padang menyatakan Perdana Menteri tidak tahu apa yang dia buat. Perdana Menteri tidak baca perjanjian ini. Apatah lagi Menteri MITI. Inilah masanya bagi kita bersekutu dan genggam perjuangan kita dalam hal menentukan masa depan, berhentikan perjanjian ini serta-merta dan beri notis di bawah Seksyen 7. Diharapkan masyarakat bersama. Inilah masa kita berjuang sebenarnya menyelamatkan tanah air kita.